Sampai dekat Chalet Tok Mama and korang boleh tengok pemandangan dia dekat belakang tu dia ada laut tau. So memang laut dia tu memang cantik gila. So dia macam feeling good. Kat sini korang nak tengok tak chalet dia macam mana? Nak. Jom kita pergi tengok macam mana. Jom. Bosan lah. Kat sini boleh buat apa Dekat sini kalau korang rasa korang bosan, dekat sini korang boleh bawa, kalau korang ada anak kecil lah ataupun budak-budak yang nak main dekat sini, korang boleh bawa mainan korang seperti bola ataupun lain-lain. Sebab dekat sebelah ni dia ada padang tau. So tempat dia luas, so korang boleh main dekat tepi ni. And then selain daripada tu, korang juga boleh buat apa? Barbecue. Lagi? Boleh buat apa ya? Tak ingat. Korang boleh memancing, menjalan dekat lek belakang lah kayaknya. Ya, and kalau ayat pasang, korang boleh berjalan dekat tepi laut tu. And then korang boleh kutip kerang tau. Sebab kerang kat sini memang banyak. So, harga chalet sini, harga dia berapa Ikut pada bilik. Contoh yang bilik yang belakang ni, semalam 105. 105. Okay, dia dekat sini ada 8 bilik, okay. Dia belah sana ada lagi, belah sini ada lagi. Tapi kalau ikutkan lah, dia ada 2 bilik yang paling memang lawa gila lah. Sebab kat sini, kalau korang buka pintu, korang memang boleh nampak laut terus tau. Tapi dekat sana pula, dia ada macam satu kabin. And kabin tu memang lawa gila. Kabin tu semalam 130. Ya. So korang nak tengok tak kita orang menjalan satu kawasan ni? Kalau nak, jom. Okay, so sekarang ni kita orang dah berada dekat Chalet Tok Mama. So kalau korang nak datang ke sini, korang boleh je stay dekat Chalet Tok Mama. Korang boleh Google, tulis dekat situ Chalet Tok Mama. Itu je. So kat luar ni korang boleh tengok lah. Dia memang kalau buka pintu, dia memang boleh tengok laut terus. Kalau korang nak datang sini, korang boleh lah cari Chalet Tok Mama. Sebab tempat dia memang cantik gila. And dekat sini dia boleh tengok kata apa, macam ada macam-macam pulau Sebab kita orang datang sekarang ni, kita orang datang time air tengah pasang. So ombak dia memang kuat. Ya. Okay, so sekarang ni kita orang ada dekat cabin ni. Kita orang kata tadi harga dia dekat sini 1.3. Maknanya bukannya RM13 tau, 103 guys. Dia memang kata apa berbalik lah dekat sini sebab harga dia murah. And then tempat dia pun memang lawa. Dia semalam 103 kat sini. So korang boleh tengok dia banyak tempat yang menarik. Ya, kata bukan yang menarik, dia macam mana? Dia lawa, dia boleh ambil gambar memang elok gila. Korang siapa yang kaki toki buat slow mo tu, boleh lah. So, korang kalau nak datang sini, korang macam korang tak tahu nak tengok dekat mana, nak cari dia punya maklumat dekat mana, korang boleh tengok Facebook dia. Facebook dia kita orang akan letak dekat bawah. And apa lagi Kalau Google, korang boleh type homestay Chalet Tok Mama kat Tanjung Dawai. Okay, so kalau korang datang sini, dia orang tanya korang dapat idea untuk datang sini mana, korang just habaq kata dari kita orang. So thank you sebab support jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye.